Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya sering mengikuti perkembangan UMNO secara online, khususnya untuk peristiwa bersejarah yang telah pun diadakan di WTC KL beberapa hari yang lepas. Saya sebagai pemerhati berpendapat, ada terlihat kesungguhan daripada beberapa kepimpinan tertinggi UMNO untuk memperbaiki semula parti dan meletakkan parti semula kepada landasan perjuangan yang asal. Alhamdulillah. Namun begitu, saya masih berasa sangsi, terutamanya bila melibatkan 47 kes DNAA Presiden UMNO yang telah pun terbukti boleh diaktifkan bila-bila masa oleh mereka yang sedang memerintah kerajaan hari ini. Walaupun terdetik jauh di dalam sudut hati saya untuk membantu UMNO secara lebih dekat, apakah jaminan bahawa keikhlasan saya tidak akan diperalatkan seperti lembu yang dicucuk hidung? Apakah jaminan untuk kami, golongan muda bangsa Melayu yang ikhlas ingin membantu UMNO bangkit semula, tidak akan diperalatkan demi memperkukuhkan sekelompok politik seperti DAP yang terang-terang mencemburui saudara sebangsa dan seagama kami? Selagi persoalan-persoalan ini tidak terjawab dengan penuh keyakinan, selagi itulah berat bagi saya dan golongan muda seperti saya untuk menyertai rumah bangsa UMNO. Assalamualaikum dan salam sejahtera.